Kalau tuan-tuan punya sumber tu memang sangat kecil, tak ada masalah lah. Ini kita cerita pasal sumber-sumber yang besar. Okay. Uh, so kita nak pindah ke studio. Eh? So once dah siap M down ni, tekan M down ni saja, yang lain tu deselect. So kita nak berpindah ke bahagian studio. Okay, saya sambung balik lah dekat dalam uh, kita punya slide ni. Okay, dalam panel studio ni pula, yang mana dah biasa tak ada masalah lah. Okay, yang mana tak biasa, kita ada 9 jenis output setakat ini. Boleh jadi akan datang 10, boleh jadi salah satu dia disingkirkan, saya pun tak tahu. Tapi setakat hari ini masih lagi 9 lah. Okay, yang mana yang terbaru ialah data table. Okay, so untuk yang ni, dia charter semua tau. Maksud semua tu adalah semua jenis orang. Ada orang yang audio dia sangat bagus, kan? Kita panggil dia, lupa dah. Tapi kalau macam saya ni, visual learner. Ha, eh. Tuan-tuan pun ramainya visual learner. Sebab tu ada banyak alat bantu mengajar untuk audio. Visual. Slide deck, apa lagi, flashcard, infografik, kan, kuis, mind map, ini semua visual lah. Kalau tuan-tuan auditory, baru saya teringat. Auditory, tuan-tuan ni memang kalau dengar je terus ingat. Dengar je terus ingat, kan. Lelaki jarang lah, selalunya dia dengar, dia tepis, Okay. Tuan-tuan punya kepakaran mungkin di audio overview. Contohnya kalau dalam jam tu, tuan-tuan dengar saja podcast, tuan-tuan dah tak payah tengok pun siapa yang bercakap, tuan-tuan dengar, dengar, dengar saja. Oh, dah dapat dah maklumat tu. Siap dah persediaan untuk ke event yang seterusnya. Okay. So, kat sini semua dicatat lah, insyaAllah. Untuk kegunaan kerja pun banyak. Ada report, ada data table, kan. Jadi saya tak sempat lah nak tunjuk semua. Sebab kita 2 jam saja. Okey. Jadi saya nak minta tuan-tuan, daripada tuan-tuan punya nota kecil tu tadi, hari ni kita nak buat slide deck. Okey. Kita nak buat slide deck sahaja. Okey, jadi tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tekan dekat slide deck tu, hati-hati Sebelum tuan-tuan dekat slide deck tu, kita tengoklah sedikit macam mana contohnya kalau yang lain-lain tu. Okey. Tapi saya tak tunjuk semualah. Mana yang sempat je lah Okay. Kalau tuan-tuan buka audio overview, sebelum tu, tuan-tuan jangan tekan klik terus tau dekat sini. Walaupun dia ada paparan macam, kan, daripada mouse ni dia switch pergi tangan tu, kan. Tuan-tuan jangan terus tekan dekat sini, kat luar ni, jangan. Tuan-tuan pergilah dekat arrow kanan tu, sebab kat situlah dia boleh customize. Panjang pendek, nak prefer macam mana, okay. Kalau semua ada, maka semua itulah kita kena tekan dekat bahagian arrow kanan. Okay. Kalau tuan-tuan tekan terus macam ni, bukan tak boleh generate, tetapi dia tak boleh custom lah. Ataupun auto generate lah. Ha, eh. Kalau bahasa Inggeris redo. Kalau bahasa Melayu, mungkin topik tu tak kena dengan jiwa raga kita. Contohlah. Okay, so sekarang ni kalau saya pergi ke audio overview sikit. Okay, deep dive ni adalah podcast. Bukanlah uh, KJ dan Syahrin, bukan. Bukanlah tokoh-tokoh politik yang dah ramai buat podcast sekarang ni. Tak. Dia lebih kepada podcast AI. Okay. Dan speaker utama dia biasa ada seorang lelaki, seorang perempuan. Itu je. Nanti kita dengar. Okay, brief ni adalah untuk tuan-tuan kalau macam tuan-tuan nak cepat. Dia tak panjang sangat. Dalam bawah 5 minit tak salah saya. So memang penerangan tu sangat padat, sangat compact dan ringkas. Okay. Kalau nak cepat, biasa kita ambil brief. Okay, tetapi kalau kritik dan debate ni adalah yang bagusnya sebab dia ada kontra each other. Okay, kritik ni kalau contoh, ada kelompongan-kelompongan dalam tuan-tuan punya kajian ni, ataupun mungkin perkara-perkara yang mungkin boleh ditambah baik lagi, dia akan mengkritik lah kita punya nota kecil tadi. Okay, kalau debate ni pula, dia akan bincangkan tentang pro and cons. Contohlah tuan-tuan tengah buat pasal budi diesel. So, satu pihak akan menyokong, satu pihak lagi akan membangkang. Nama pun mini debate, kan? Lebih kurang macam tu lah. Okay, dan choose language ni macam biasa, dia ikut ketetapan tadi. Kalau Melayu, maka bercakaplah Melayu. Okay, contoh kita dengar. Kan? Ni brief ringkasan tak sampai 2 minit. Ini adalah ringkasan pantas mengenai krisis penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Okey, lebih kurang macam tu je lah. Tak boleh lama-lama sebab kita masa tak banyak. Okey, yang ini yang kalau podcast. Lama sikit lah. Kejap.
25 minit So waktu nak proses tu pun agak lama. Sekejap, bagi dia play. Tradisional atau sesuatu yang sangat jelas kelihatan kan? Tapi hari ini, ia dah beralih kepada dadah sintetik tersembunyi yang jauh lebih toksik, lebih licik dan mungkin ada betul-betul di sekeliling kita tanpa kita sedar. Evolusi ni bukan sekadar tukar dari dadah jenis A kepada jenis B tau. Kita sedang melihat perubahan keseluruhan ekosistem. Okay. So boleh lah tuan-tuan kalau dah siap, tuan-tuan boleh download lah. Lepas tu letaklah dekat kita punya platform apa-apalah, smartwatch ke. Ada orang dia sambil running sambil dengar podcast. Saya pun tak boleh brain ni. Dalam kereta tu gagah lagi. Tapi waktu running pun dengar podcast yang dahsyat. Okay. Kemudian kalau tuan-tuan pergi dekat video, ni saya ambil yang popular je lah. Pergi kat video. Okay, video pun ada 2 kategori. Yang mana dua ni lama. Yang kelabu, yang new ni barulah. Senang cakap yang new ni barulah. Dan bila cakap baru, dia punya features lagi gempak lah Okay. Explainer dengan brief macam saya cakap tadi sama lebih kurang dengan brief daripada audio tadi Dia hanyalah slideshow yang ada suara tabir di belakang. Slideshow tak adalah video bergerak maksudnya, cuma video tu disusun dalam bentuk slideshow. Okay, manakala sinematik ni pula tak adalah betul-betul macam tengok wayang. Sinematik ni lebih kepada ada pergerakan-pergerakan natural dalam video tersebut, tetapi ia tidaklah tahap Hollywood ataupun Mollywood bukan. Dia tahap biasa-biasa saja. Nanti kita tengok. Cumanya beza sinematik dengan yang lain-lain adalah sinematik ni dia tak mahir BM lagi. Dia uek-uek I am so hungry. Okay? So, dia kalau kita generate dekat sinematik, dia memang akan keluar output bahasa Inggeris. Setakat saya cuba ni, setakat ni memang macam tu lah. So, BM tak lepas lagi. So, dia tapi explainer dengan brief tak ada masalah. Yang lagi 2 ni tak ada masalah cakap Melayu. Right, jom kita tengok contohnya. Sekejap lagi kita buat slide mana video? Okey. Hari ni kita nak bincang 3 tanda amaran paling kritikal Sebelum tu tentang saya terangkanlah sebab audience kita belia. Jadi saya buatlah promptnya tema Ultraman dengan raksasa So jangan pelik. Kenapa dadah tapi Ultraman? Saya tengok crowd. Okey. penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Ancaman dadah sekarang dah lain. Ada yang nampak macam gula-gula tapi sebenarnya sangat bahaya. Okay, Contohnya, dia slideshow tetapi perkataannya okey lah. Setakat ni tak adalah saya jumpa typo yang banyak sangat. Kemudian ada narrator, ada pencerita di belakang video tersebut Alright, so kita tengok yang cinematic pula. Ni kalau nak proses ni lama tuan-tuan. Kalau wifi laju tu okey, alhamdulillah. Tapi kalau macam tengah kursus, ramai-ramai pula, memang tak sempat sebab tu saya bagi demo je kadang-kadang. Ni slide, sorry. Sekejap ya. Ni. Okay, ni yang cinematic tu. The modern drug crisis has moved out of the shadows. Today's synthetic substances are engineered to mimic the mundane, designed specifically to look like items found in any kitchen or backpack. These bags contain what federal officials call rainbow fentanyl. Okay. So dia main lebih kepada camera movement, ada asap-asap sikit, ada air ombak sikit, macam tu je lah. Ada gambar-gambar juga yang statik masih ada dan bahasanya adalah bahasa Inggeris. So tuan-tuan pun boleh tahulah lepas ni kalau tuan-tuan setakat nak buat macam podcast boleh, macam explainer video pun boleh, tak ada masalah dah tahulah kat mana. Kalau English memang tuan-tuan ni terror English, silakan go with the cinematic. So, tak ada masalah tapi kalau ada update lepas ni saya bagi tahu lah. InsyaAllah. Okay. Dan yang terakhir kita nak buat slide deck. Okay. Okay. Tuan-tuan pergi dekat slide deck. Ni kita buat sesama Alright. Yang pertama sekali, okay, ini kita buka sama lah sebab tugasan kita hari ni adalah buat slide deck Yang pertama sekali, choose language ni pastikan Melayu, no problem. Okay. Untuk yang 2 ni ni ada 2. Biasanya kita akan pilih detail deck. Detail deck adalah untuk audience. Presenter slides ni adalah untuk kita sebagai pembentang. Kalau tuan-tuan mengajar macam saya, maka tuan-tuan buatlah presenter slide.
Okay. Ini yang macam flashcard lah senang cakap waktu tengah berucap tu kan. Dia jadi macam flashcard lah. Ataupun kita nak revise our own memory. Okay. Tapi kalau tuan nak bagi kat audience, nak bagi kat peserta, tuan-tuan letak detail deck. Okay. Kemudian janganlah ambil short. Short ni pendek sangat. Ambil je default. Kekalkan sahaja. So dia punya teks tu tak adalah ringkas sangat. Tetapi memadai sudah. Sesedap rasa lah senang cakap. Okey, tapi dekat bawah ni tuan-tuan, ni semua bahagian tadi sebenarnya ada bahagian prompt Okey, dekat bahagian prompt ni, kat sini dah kita request. Nak macam tadi video Ultraman ke. Kat situ lah kita request nak panjang pendek cakap bahasa rasmi kerajaan ke, nak cakap Hangul aka macam drama Teach You a Lesson ke, silakan. Nak buat tak kisahlah. Okay, BPHB ke apa benda kan. Dah fenomena kita mention lah kan. Okay, kemudian tuan-tuan type saja. Tema terutamanya kalau buat slide ni Okay, kalau macam saya lah. Dekat nota ni saya ada bagi. Kalau tuan-tuan perasan dekat bawah bahagian topik kedua ni, tajuk utama ni, kita ada sertakan beberapa contoh prompt yang tuan-tuan boleh letakkan dalam kotak tu. Dia akan terhasil lah contoh-contohnya sama macam ni Okay, katakanlah tuan-tuan nak buat macam corporate tetapi backgroundnya ada sedikit batik, inspirasi daripada Nusantara. Silakan gunalah prompt ini tapi warna tambah sendiri. Contohnya strawberry matcha, apa lagi, cappuccino ke benda ke, lantaklah silakan coklat Milo ke tak masalah Okey, ataupun tuan-tuan nak premium. Okey, so kita ada yang kedua iaitu luxury aesthetic, ataupun tuan-tuan boleh nyatakan terus warna lah. Buat gaya 3D premium black and gold, ataupun apa lagi, royal blue, navy blue and gold. Tu biasa yang kali-kali yang saya guna lah. Okey, guna je perkataan Melayu pun boleh. Premium biru laut dan biru navy dan emas warna. Okey, ataupun tuan-tuan ni jiwanya flora dan fauna, selalu pergi hiking kan. Tuan-tuan selalu cari spesimen dalam hutan ke, silakan nature inspired. Tetapi yang bawah tu suka hatilah. Professional, government team boleh, corporate pun boleh. Itu saja. Okay, ataupun tuan-tuan nak buat gaya-gaya futuristik macam 3D liquid glass ni, tapi dalam masa yang sama mungkin nak mengekalkan corporate, nyatakan. Kalau saya suka combine. Satu team yang saya nak tu, satu lagi mesti corporate. Yang macam first person tadi. Luxury aesthetic tetapi masih corporate. Saya suka benda macam tu. Okay? Once tuan-tuan dah letak, lengkap, kita publish. Kita publish. Lepas tu tuan-tuan tengoklah hasilnya. Cuma take time lah. Slide kita ni take time. Okay? Dia berpusing-pusing tu lama sedikit. Okay, so sementara menunggu tu, kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya, silakan letak je apa saja yang tuan-tuan suka dekat dalam ruangan kotak describe the slide deck ni. Okay? Ataupun contohnya, tuan-tuan memang buat pasal kajian saintifik kan? Mungkin nak letakkan bar chart. Mungkin nak letakkan statistik. Mungkin nyatakan. Kalau tak nyatakan, dia tak tahu. Prompt ni kita kena mention apa yang kita nak. Dan kalau ada benda yang tak nak pun kita mention juga supaya kita boleh kawal. Contohnya, pastikan setiap slide ini tidak ada error. Typo error, misspelling error, apa lagi? Ataupun maklumat yang tertinggal. Ataupun nyatakan siap-siap sumber dia daripada mana. Boleh, tak ada masalah. Asalkan kita mention dalam ruangan kotak kosong kat bawah tu. Okay. So saya bagi masa sampai jam 4 suku sebelum kita wrap up lah untuk tuan-tuan buat slide deck tuan-tuan Jam 4.10 tu nanti saya sambung sedikit ke bahagian macam mana kalau kita nak buat pembetulan. Okay. Saya bagi masa sedikit. Kalau dalam tempoh tersebut tuan-tuan belum jawab pretest ke apa ke, silakan juga. Kalau tuan-tuan nak tanya apa-apa berkenaan notebook lain pun silakan juga Yang mana tengah buat, bagus.
Yang mana tak buat tak apa, mungkin dia tengah simpan dalam memory. It's okay. Say no problem. Eh? Sebab nota pun dah ada semua, insyaAllah. Cuma guide tu lah saya tolong. Dalam sesi kita online hari ni. Okay. Kalau saya suka macam ni. Yang gaya 3D ni, okay, yang ni je yang saya ubah. Batik inspired ke, Spider-Man inspired ke, apa lagi? Uh, Traditional inspired ke, apa lagi yang fusion dia yang corporate ni saya biarkan. Sebab inilah yang menentukan dia profesional ke tidak. Setakat ni saya dah cuba, saya just alter bahagian ni je. 3D ni pun sebab saya nak dia menonjol kan. Kita macam boleh pegang-pegang macam tu. Okay. So tukar je. Apa lagi? Batik dah. Uh, Macam-macam lah tuan-tuan. Okay. Kalau ada soalan boleh nyatakan di ruangan chat boleh. Nak unmute mic pun boleh. Saya bagi sampai 4 suku. Sebab mungkin ada yang jauh tengah BDR dari office ke apa ke, wifi-nya slow. Tak apalah, kita ambil masa. Okay. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tak ada, try lah dulu. Nanti kalau ada soalan bagi tahu. Ataupun kalau tiba-tiba ada typo error ke apa, bagi tahu saya. Cantik tak cantik pun bagi tahu. Dah siap tak cantik, bagi tahu. Tapi jarang lah selalunya. Kalau dah guna tema-tema yang saya bagi ni, insya-Allah sedaplah mata memandang ya. InsyaAllah. Ada ke yang dah siap tak cantik? Ya, masih berpusing-pusing. Normal. Ha. Kadang-kadang tu sebab kita punya sumber, dia macam ni. Sumber kita memainkan peranan juga dalam berpusing-pusing ni. Sebab kalau macam saya kan tadi banyak kan sources kan, lebih 20 ke 30 tak silap saya, yang AADK tu. Maka dia take time lagi lama. Sebab dia nak proses the whole thing menjadi satu slide. Tetapi kalau kita dah buat nota kecil, sepatutnya dia tak lama sangat. Paling-paling lewat pun under 3 minutes lah. Under 3 minutes. Depend on the wifi juga. Okay. Kalau rasa wifi yang slow, gunalah hotspot. Okay. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan yang mana government sector lah, setakat yang saya dah bekerjasama buat kursus apa semua ni, pekerja ataupun kita panggil tuan-tuan macam tuan-tuan ni lah, pegawai-pegawai ni sendiri disuruh oleh bos supaya membuat slide lepas ni menggunakan notebook LM. Maksudnya kalau saya boleh buat andaian, bos-bos ni pun ada grup WhatsApp. Dia pun tak nak kalah Kalau tim sana nak buat LM boleh buat slide, kita pun nak kena belajar juga. Kita pun nak kena buat juga slide daripada nak buat LM. Sebab cantik, premium dan sebagainya. Okay. Puan Farisha ada tanya, memang perlu buat nota baru generate slide? Ya, yang terbaik. Dia macam ni. SOP tu kan ada banyak. Kan? SOP tu ada banyak. Dan dia ikut konteks. Kalau kajian itu sikit, contoh memang cerita pasal, okay, saya bagi contoh paling mudah. Okay, kalau kita ambil konteks pasal matematik form 1 tadi kalau video saya tadi tu hanya cerita tentang bab satu sahaja, maka saya tak perlu ubah apa-apa pun menjadi satu sumber sahaja. Tetapi apabila melibatkan beberapa topik, saya lebih prefer SOP saya lah. Ni SOP saya. Saya lebih prefer setiap topik tu dipecahkan menjadi satu nota, satu nota, satu nota. So kalau contoh dalam video tu ada 4 topik covered, saya akan buat 4 bahagian nota. Dan setiap nota tu akan menjadi satu slide. Itu pun nak kena tapis dekat tu. Kan? Dekat slide yang dia buat tu, tak semua kita ambil pun. Kita akan tapis. Kemudian nota kedua menjadi slide kedua. Okay? So, bolehlah. Ya, boleh. Nanti kita akan masuk ke bahagian edit.
Eh. Yang mana dah siap, ceritalah dulu. First impression. Macam Cik Tong Cio, Encik ke Puan saya tak tahu. Uh, uh, Puan Ciu Leng, Puan okey. Puan Ciu Leng kata ada typo. Tetapi dari segi overall macam mana Puan? Dengan Puan Armin, Tuan, sorry, Tuan Armin. Saya pun tak tahulah. Nama ni kadang-kadang confuse. Typo tak apa, tapi overall okey tak? Cantik tak? Depend on the prompt juga Kalau dia guna yang pelik-pelik, maka pelik-pelik lah hasilnya. Contoh tiba-tiba Ultraman macam saya kan. Tapi saya pernah buat slide boboiboy apa semua boleh lah Tapi dia lagi famous, sorry, dia lagi prefer animation yang famous-famous. Okay? Contoh macam Disney, apa semua tu. Oh, belum keluar lagi. Boleh, boleh. Dia kena siap dulu baru kita boleh pergi ke bahagian revise. Okay? No problem, point. Okay? Boleh, boleh. Dulu tak ada. Tahun ni ada. Sebab AI ni dia constantly updated from time to time. So, dah ada feature dah untuk revise the slide deck yang dah siap tu lah. Sebab kalau macam tuan-tuan tengok dekat saya punya slide ni pun, sebenarnya dia gambar tau. Contoh macam ni Saya bagi contoh yang ni. Ni bukannya saya susun satu persatu, tak. Dia adalah satu gambar. Yang boleh digerak-gerakkan. Dan kalau dah masuk PowerPoint, memang tak boleh nak edit. Dia sacrifice dekat situ. Cantik, cantik, tapi tak boleh edit. Okay? Cantik dan premium tapi tak boleh edit dekat PowerPoint. So nak tak nak memang kena edit tu di dalam WLM. So yang itu kita akan cover kejap lagi lah. Tunggu tuan-tuan siap dulu. Okay? Mana yang Encik Armin ke Puan Armin Syazwan ni? Okay, Puan Farisha tanya lagi. Pecahan nota tu boleh jadikan satu slide yang sama ke? Maksud sama tu sama design ke Puan? Seragam ke? Okey, boleh. Tapi dengan syarat Puan kena guna prompt yang sama. Puan kena guna prompt yang sama. Jangan ubah apa-apa. Cubalah, cuba. Contohnya, kalau macam saya ni, bercampur-campur, perasan tak? Kejap, apa nama tu? Glass. Tu, liquid glass. Kejap macam, ni liquid glass. Kejap macam sorry, infografik. Inilah kan. So saya suka explore yang pertama. Yang kedua saya tak suka rigid. Dia depend on individual juga. Tapi kalau tuan-tuan memang nak buat untuk government sector, saya faham lah. Okay, kenapa perlu keseragaman. Tapi tuan-tuan nak tak nak kena guna satu prompt saja. Setiap kali generate slide tu kena guna satu prompt. Dan prompt tu kena betul-betul detail. Contoh dia tak boleh macam ni. Ni pun tak detail lagi ni. Ni ayat ni tak detail lagi ni. Okay. Dari sudut gambar. Kat mana kan? Dari sudut warna kena detail. Dari sudut logo, kalau perlu letak logo kerajaan kan. Tapi kalau tanya saya, logo rasmi letak je dekat PowerPoint. Contoh okay, ni kita dah siap kat PowerPoint kan. Ni gambar. Ni contoh lah kan. Okay, ni gambar yang dah siap nanti. Tuan-tuan upload je logo, copy paste je. Buat manual lah maksudnya. Sebab kalau kita letak dekat dalam WLM, dia kadang-kadang ngarut. Ni kita dah pernah buat banyak kali dekat dekat bersemuka punya kursus, dia akan jadi melalut. Walaupun dah berjaya upload logo tu, kita dah suruh dah, logo tolong letak kat top left corner. Logo tolong letak kat top right corner. Tetapi logo tu tempatnya dah okey. Tapi dia macam alter sedikit. Dia kadang-kadang problem juga tu. So kalau tanya saya, logo last kali dalam slide. Insert image. Ni kan, kita boleh insert kan. Insert lah logo kita tu. Letaklah di tempat yang sepatutnya. Kemudian copy paste saja. Okay. Ni bab logo. Sama juga dengan design. Okay. Menjawab Puan Farisha. Dah siap ke slide? Cik, tiba. Tanya. Penceramah ni menekan-nekan lah. Okay. Kalau nak tukar warna kat gambar tu boleh ke? Sebab pasport Malaysia dah jadi colour biru. Boleh. Nanti kita try untuk revise. Menarik berbenar slide-nya bab kata Puan Murni.
Okey, betul ke? Okey dah, cantik hasilnya. Okey. So, saya assume orang lain pun dah siap lah Okey. Sebab kita dah ada beberapa candidate yang dah siap. Alright. So, saya nak pergi sedikit lebih lanjut lah tentang kalau dah siap Okey. Contohnya. Ni saya punya slide Sekejap. Tapi saya tak pakai prompt yang dalam slide. Saya pakai prompt saya sendiri. Sekejap this one. Okey. Dia jadi macam ni kan, tuan-tuan kan? Tuan-tuan boleh expandkan dia. Ni saya punya prompt lah pasal dadah tu kan. Okay. Dan kenapa dia jadi design macam ni? Sebab kita pakai prompt ni. Okay. Tuan-tuan, kalau nak seragam macam yang Puan Farisha tanya tadi, tuan-tuan boleh view balik kita punya prompt. Tekan saja ni. View prompt and sources. Tekan je. Patutnya atas sekali tu adalah prompt asal tuan-tuan. Ada tak? Sama ada tuan-tuan nak highlightkan semua copy ataupun tekan saja yang copy yang ada dua page yang overlay antara each other ni kan. Okey, boleh tekan saja copy ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. So gunalah untuk next round ataupun next slide supaya seragamlah warna slide. Tapi macam saya cakap lah, kena detail. Tak boleh buat macam saya ni. Kalau macam saya ni dia lebih pada prompt asal boleh lah kita panggil Kita target crowd kita Gen Z. Kemudian guna grafik yang bersesuaian terutamanya untuk perkataan-perkataan kritikal. So dia buat macam apa nama tu? Dadah ni hazard. Sebab tu design dia macam ni. Okay? Dadah ni sejenis hazard. Okay? So, dekat mana nak edit kalau ada typo? Dekat mana nak edit kalau warna nak ubahkan? Ini button dia. Dekat kanan Revise button. Sebelum ni tak ada. Nowadays dah ada. Dari bulan 5 tak silap saya. Ataupun hujung bulan 4 macam tu lah. Baru dia update, ada revise button. Okay. Tuan-tuan try tekan revise button. Jangan risau. Tak ada benda nak tukar pun kita try juga. Sebab nama pun kursus kan. Okay. So, bila kita revise, kita tidak revise setiap slide tau. Kita akan revise the whole deck. Okay. So, kalau contoh macam tuan-tuan punya macam saya, ada 10 muka surat, maka kita boleh buat serentak tetapi melalui prompt lah tuan-tuan. Contohnya, okay, saya tak nak ataupun singkirkan ataupun tukar. Tukar perkataan mitos di main title kepada ancaman. Anca an, ancaman ancaman magic mushroom. Saya nak tukar perkataan ni. So tuan-tuan kena spesifik. Prompt ni kalau tuan-tuan tak spesifik, dia akan tukar benda lain. Dia pun masalah juga. Dia ni kadang-kadang ngok juga kadang-kadang lah. Okay, tapi depend on prompt kita juga. Prompt kita pun janganlah ngok sangat Okay, contohnya kalau tuan-tuan tahu benda tu main title, mention lah main title. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, no problem, campur. Yang tak boleh masa prompt, tak kisahlah ChatGPT, Nobel M, Gemini, jangan guna ayat WhatsApp, iaitu short form. Short form orang tak, AI takkan faham macam mana orang-orang kita faham. Okay, contohnya tak nak, janganlah tak X and K, jangan. Mention je, tak nak. Okay, alright. Ataupun kalau saya suka guna dua je perkataan. Tukarkan perkataan ataupun tukarkan gambar ataupun singkirkan. Eliminate terus. Padam boleh, singkirkan pun boleh. Bahasa Inggeris lagi bagus. Eliminate this word. Eliminate this image. Okay? Pun boleh. Okay, dan biasa kalau kita dah edit dekat satu-satu slide tu, dia akan tandakan warna biru ini. Okay? Maka kalau satu sahaja edit, maka birulah satu saja. 2, 3, 4, 5, kita dah double check, semua dah okey, tak ada masalah. Dan kita terus tekan dekat bawah ni ada generate revise deck. Dia akan buat apa tuan-tuan? Dia akan buat slide deck yang version kedua dan seterusnya. Okey? Maka tekan sajalah, tak ada masalah. Version 1 tadi tetap ada. Okay, version 1 tetap ada. Dia hanya generate a new slide deck generation saja. Okay. So kalau tuan-tuan berkenan yang kedua, maka gunalah yang kedua. Kalau tuan-tuan berkenan yang pertama, gunalah yang pertama. Tak ada masalah Itu saja. Okay. So untuk tujuan kursus, saya berharap
tak adalah banyak sangat typonya kan. Ataupun warna-warna yang nak diubah tu, ubahlah, try lah ubah dulu. Tapi biasanya kalau kita buat online macam ni pun dah okey, memadai Alright. So kalau tuan-tuan dah rasa okey, tuan-tuan punya praktikal tu, saya nak minta tuan-tuan bolehlah hantarkan kepada Telegram saya, iaitu di oh ni bukan sorry sorry sorry. Tak apalah. Tuan-tuan tak payah send apa-apa. Sebab yang ni ini link lama. Saya minta maaf Ni link lama. So tak payah hantar. Tuan-tuan simpan saja Selalunya saya letak Telegram tapi tak apalah. Agaknya dah ramai sangat. Tu yang terlepas. Okey. Ada soalan yang berbangkit, isu-isu yang bangkit. Overall okey ke slide-nya? Overall okey ke slide-nya? Tuan-tuan perempuan? Okey slide, mantap. Okey. So nama-nama yang saya baca ni biasalah. Yes. Tahniah Puan Izana. Okey. Alright. So untuk sesi yang terakhir, nanti minta tuan-tuan jawab post test. Jawab post test. Sambil-sambil tu, nak menunggu link post test kan. Tuan-tuan dijemput untuk scan lagi sekali. Yang ini bukan untuk apalah. Ini untuk kita punya review sahaja. Bukannya post. Yang ini bukan post test. Ini lebih kepada Google review. Tuan-tuan share je tuan-tuan punya feedback untuk kursus 2 jam ni. Okey? Contohnya penyampaian penceramah ni tak clear. Tak apa. Saya terima segala kritikan dengan rela hatinya. Dengan syarat saya sendiri akan berubah lah. Itu kekurangan daripada saya lah kan. Yang mana yang baik-baik tu semua daripada Yang Maha Esa. Okey? So, jemput bukan jemput minum, jemput jawab post test, jemputlah isikan penilaian khusus ni. Bagilah kita star yang munasabah. Okey. Komen yang membina lah. Komen yang baik-baik tu satu hal, komen yang membina pun satu hal. Kalau tuan-tuan nak kecam, tuan-tuan direct je lah kat saya. Gentle je lah. Ah, tak perlulah kecam dekat tempat lain. Kan? Alright, so beginilah saya kalau mengajar. Kita selang-selikan dengan sedikit lawak jenaka ataupun isu semasa supaya tidaklah terlalu teknikal kursus kita. Bukan bukan apa, saya dulu belajar dengan orang pun saya saya ambil yang baik-baik je. Macam ada style profesor tu dia ajar sangat slow, saya pun mengantuk sangat. So saya tak nak macam tu, saya improve. Kita letak lawak jenaka sedikit lah So, saya harap tuan-tuan dapat input yang bagus. Okey?